Terima kasih Tuan Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator. Antara usaha mendepani cabaran penurunan kadar kelahiran serta membantu pasangan berkahwin menangani masalah ketidaksuburan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menawarkan perkhidmatan sub-fertility yang berkualiti dan berpatutan kepada pasangan berkahwin di Malaysia. Rawatan sub-facility di fasiliti LPPKN kini beroperasi di 4 klinik sub-fertility mengikut zon, iaitu Klinik Sub-Fertility Pulau Pinang bagi zon utara, Klinik Sub-Fertility Kuala Lumpur zon tengah, Klinik Sub-Fertility Johor Bahru zon selatan dan Klinik Sub-Fertility di Kuching Sarawak zon Malaysia Timur. Di Sabah, perkhidmatan konsultasi dan sub-fertility LPPKN disediakan melalui 3 klinik Nur Sejahtera LPPKN Sabah, iaitu di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau yang menawarkan perkhidmatan konsultasi dan kaunseling. Manakala perkhidmatan rawatan lanjutan seperti penilaian dan saringan kesuburan serta dawaran timed intercourse TI disediakan di Klinik Nur Sejahtera di Klinik Nur Sejahtera. Selain itu, melalui program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility atau program BOI yang diperkenalkan pada tahun 2025, pasangan yang layak di Sabah boleh mendapatkan rawatan intrauterine insemination atau IUI di fasiliti kesuburan swasta yang dilantik oleh LPPKN menerusi pendekatan public-private partnership dengan izin PPP. Kerjasama strategi ini bertujuan memperluaskan akses kepada perkhidmatan kesuburan, meningkatkan kapasiti penyampaian perkhidmatan, mengurangkan jurang akses antara kawasan serta memberi lebih banyak pilihan kepada pasangan untuk mendapatkan rawatan secara lebih cepat dan berkesan. Untuk maklumat, program BOI ini merangkumi 2 inisiatif, iaitu subsidi ke atas fee rawatan seperti ubat dan prosedur, dan kedua, program advokasi dalam meningkatkan kefahaman dan pengetahuan peserta. Program BOI di Sabah telah memberi manfaat kepada seramai 2,641 pasangan yang telah menerima subsidi rawatan IUI dan yang memperoleh peningkatan pengetahuan melalui program advokasi melebihi sasaran awal, iaitu lebih kurang seramai 1,700 pasangan. Pencapaian ini mencerminkan keberkesanan usaha KPWKN dan LPPKM dalam memperluaskan akses kepada perkhidmatan kesuburan di Sabah. Selain perkhidmatan yang disediakan LPPKN, terdapat beberapa fasiliti kesihatan di Sabah yang turut menawarkan perkhidmatan saringan dan rawatan kesuburan secara komprehensif. Antaranya Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Sabah Care Fertility and Specialist Center dan Alpha IVF dan Women's Specialist Kota Kinabalu. Penyertaan fasiliti daripada sektor kerajaan dan swasta ini memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesuburan di Sabah sekaligus memperluaskan akses pasangan kepada pilihan rawatan yang berkualiti mengikut keperluan serta pilihan masing-masing. KPWKN komited untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan sub-fertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta. Sekian, terima kasih.